Selamat datang ke Business on Air di mana kami akan share knowledge berkaitan dengan dunia ejen dan e-commerce. Bersama saya Ira, host anda, dan rakan host saya. Hai, saya Ines. Ines, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Ira. Sihat, Puasa alhamdulillah. okey ya? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey, Ines, hari ini kita dalam segmen berita dan kita nak kenalkan penyampai berita kita. Silakan. Hai, saya Nazneen. So hari ni saya akan bawakan beberapa berita. Tak banyak tapi sangat informatif lah untuk kita semua dan pendengar di luar sana. Nazneen sihat? Sihat, Okey, Alhamdulillah. puasa selama kita dah puasa berapa hari? 18 hari. Ini hari yang ke-18, Okey, Alhamdulillah. Okey, seperti yang Nazneen beritahu tadi, Nazneen akan bawakan berita berkaitan dengan bisnes dalam dan luar negara, berkaitan dengan e-commerce dan ejen dan HQ. So Ines, sebelum kita pass kepada Nazneen, jangan lupa. Okey, kepada penonton kita jangan lupa untuk like, komen dan juga tekan butang subscribe untuk tak terlepas pada episod yang akan datang. Okey, Nazneen dah ready? Ya, dah ready dah. Okey, Ines dah ready? Okey, Dah, jom. jom. Jom kita on air. Okey, kita terus pass kepada Nazneen untuk sharekan berita-berita pagi ni. Okey, baik. Terima kasih Ira dan juga Inas. So hari ini saya akan bawakan beberapa berita dalam dan luar negara dan kita akan mula dengan berita mengenai luar negara iaitu China terus menguasai pasaran e-commerce global. So kita tahu China ni adalah satu pemain besar dekat dalam pasaran e-commerce. So dalam artikel ni dia nyatakan bahawa antara faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan ini adalah disebabkan oleh dominasi dalam China tu dalam e-commerce didorong oleh strong manufacturing base dan juga ekosistem logistik yang efisien. So apa yang dimaksudkan dengan strong manufacturing base ni adalah bila mana dalam sebuah negara tu dia ada kemampuan untuk ni next slide untuk dia ada satu industri pembuatan yang sangat besar dan cekap dan mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang besar dengan kos buruh yang lebih rendah. So kita tahu penduduk dekat China pun sendiri lebih ramai berbanding kita di Malaysia dan dia punya daripada segi keluasan negara pun kita tahu sangat besar, lebih besar dan tenaga buruh dekat situ kos dia masih rendah lagi berbanding dengan negara-negara barat yang lain. Sebab tu dia menjadi satu pilihan kepada negara lain untuk diorang dapatkan untuk kita kata kilang mereka bertapak lah. Macam contoh Apple. Kita tahu iPhone dihasilkan di kilang Foxconn di China. Lepas tu Shein jenama fashion terkemuka yang sebelum ni kita ada cerita minggu lepas kita ada cerita mengenai Shein Pembuatan teknologi kan? Ya, pembuatan dia ada kilang pembuatan baju dan pakaian dan boleh buat dalam masa beberapa hari je. Dia tak memerlukan tempoh yang singkat. Tempoh yang sangat singkat. Kalau contoh lain macam produk telefon Huawei ataupun Xiaomi dia pun ada kilang yang untuk buat telefon tu di China. Dan selain daripada tu Alibaba dengan Temu. Alibaba pun ada satu kilang besar. Kita tahu yang dia ada kilang besar yang menyediakan produk yang dengan harga yang lebih murah. So yang itulah salah satu faktor yang menyebabkan kenapa China terus menguasai pasaran e-commerce global. Sebabnya tadi boleh ulang balik sebabnya tadi adalah dari segi buruh tu dia ada tenaga dia ada buruh strong manufacturing base. Yang mana kalau kita sebagai kita Malaysia kalau kita boleh menguasai perkara tu kita boleh berdaya saing lah di apa kata seiring dengan China lah. Okey. So antara faktor dia tadi macam yang saya cakap dia adalah ada pengeluaran besar-besaran dan infrastruktur logistik yang terintegrasi termasuk hub pengedaran dan pemprosesan custom memperkukuhkan lagi kedudukan China dalam pasaran. Nanti untuk berita ni dia akan ada kaitan dengan berita-berita yang selepas ni lah yang saya akan sharekan. Okay. So apa yang penganalisa jangkakan adalah China akan terus mendominasi pasaran e-commerce ni dalam masa jangka yang terdekat lah.
Dan masih lagi. So apa ya sebagai usahawan ataupun Malaysia sendiri perlu lihat ni sebagai satu, kita kata ambil contoh lah, dengan memperkukuhkan lagi manufacturing base kita dan juga logistik. Kita nampak yang kejayaan China, e-commerce China ni dia bergantung kepada industri pembuatan dan sistem logistik yang kita kata cekap. So daripada situ kita sebenarnya perlu tingkatkan lagi. Macam contoh, mungkin kita daripada segi logistik kalau kita cerita pasal kurier, cabaran utama di Malaysia adalah daripada segi kos penghantaran, kualiti kos penghantaran yang berbeza bila kita hantar produk kita ke Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. So perkara tu yang perlu diatasi lah. Dari segi kualiti tu, kualiti penghantaran produk tu. Daripada harga, tempoh penghantaran. So benda tu yang perlu dipertingkatkan lagi lah, supaya kita berdaya saing. Yang seterusnya adalah memanfaatkan lokasi strategik ni lebih kepada, kita sendiri tahu Malaysia ni berada di tengah-tengah, dia berada di tengah-tengah Asia Tenggara, iaitu kedudukan dia sangat strategik. Kalau kita belajar sejarah pun kita tahu yang pusat pelabuhan macam ni, yang kat mana? Kat mana, Melaka? Kat Melaka. Kalau dulu start dulu di Melaka kan, dia menjadi satu tempat strategik sepatutnya. So seharusnya kita sebagai ini saya cakap secara keseluruhan lah, untuk Malaysia ni perlu manfaatkan kedudukan kita yang strategik ni sebagai satu peluang peluang besar untuk untuk kita berdaya saing di luar, dan untuk jadikan kita sebagai satu, kita kata kita boleh jadikan negara kita sebagai hub e-dagang juga ataupun e-commerce. Yang itu yang sebenarnya benda tu perlu dimanfaatkan lah. Okey, yang seterusnya adalah kerjasama awam dan swasta. Okey, ini adalah idea untuk kerjasama erat antara kerajaan dan juga swasta. Perkara ni sebenarnya dah berlaku saja, baru saja untuk bulan ni ada usaha yang dilakukan oleh Matrik. Nanti saya akan ada kaitan dengan topik lepas yang berkaitan dengan Singapura yang nak buka peluang bisnes. Bukan. Yang ni dia berkaitan dengan Malaysia, daripada segi konteks Malaysia sendiri. Sebenarnya Malaysia dah baru sahaja launch perkara tu. Nanti saya akan tunjukkan selepas ni. Dan selain daripada tu adalah daripada segi penerapan teknologi dan inovasi. Kita tahu teknologi ni sentiasa berubah, dia sangat cepat. So kita seharusnya sebagai usahawan perlu tahu yang bisnes kita dah tidak boleh bergantung terlalu kepada cara manual. So kita perlu ada satu teknologi khas. Macam contoh, kalau nak buat baju, adakah kita masih lagi bergantung dengan tenaga manusia, ataupun kita nak keluarkan satu menggunakan mesin ke dan sebagainya untuk lebih cepat pengeluaran dan lebih banyak lagi pengeluaran, dan juga kita kata setiap kali kalau ada launch produk tu lebih cepat untuk customer dapat kan. So daripada segi yang kelima adalah fokus kepada produk kualiti dan mampu milik. Kita tahu sebenarnya kita tahu macam kat rumah kita sendiri, rata-ratanya produk kita, kalau kita tengok macam contohlah nak bagi contoh produk elektrik ataupun barang-barang mainan lah, macam mainan anak kan. Bila kita tengok kat belakang, made in China. Made in China. So why not kita sebagai usahawan perlu fokus cari satu, kita fokuskan kepada produk yang kita nak hasilkan tu, supaya dia berkualiti dan dalam masa yang sama harga tu mampu milik. Sebab sekarang ni kalau ikut daripada yang berita yang sebelum ni, yang kita pernah yang mengenai usahawan di Singapura mencari peluang di Malaysia. Salah satunya adalah disebabkan dia melihat rakyat Malaysia ni memandang kepada produk tu bukan setakat kualiti saja, tetapi harga yang berpatutan. So dan kita tahu kalau barang tu daripada China biasanya murah. Murah. So kita pun perlu ada satu macam ni, walaupun murah tapi kadang dia memang berkualiti. So kita perlu, kalau kita sebagai usahawan, kita pun masih perlu sama keluarkan satu produk yang berkualiti dan dalam masa sama harga yang berpatutan lah, supaya ada pembelian dekat situ. Ada permintaan dan pembelian dekat situ. Okay, so ini ada ini ada artikel mengenai China terus menguasai pasaran e-commerce global. Okay, so yang seterusnya saya pergi ke berita yang seterusnya. Okay, yang ini saya bawa anda ke Pening. Ni lebih kecil sikit lah, ke negeri iaitu Business Event Pening jana 1.29 bilion pada tahun 2024. Okay,
Yang ini diambil daripada anggaran impact ekonomi ataupun EEI yang merujuk kepada jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sesuatu acara, sektor ataupun industri dalam tempoh tertentu. Dia akan membantu menilai keberkesanan dan kepentingan sesuatu industri ekonomi negeri ataupun negara. Business event Penang ni maksud dia event kan. So dia adalah acara lah. Tak kisahlah acara biasa dengar apa? Expo ke? Macam expo ataupun paling senang saya boleh bagi contoh, kalau saya sebut ni mesti semua akan tahu lah. Pesta Pulau Pinang. Pesta. So antara itu pun penyumbang kepada penjanaan 1.29 bilion ni lah. So kita nampak dekat sini dekat artikel tu dianggarkan sebanyak 1.29 bilion, kenaikan sebanyak 24.8% berbanding tahun 2023. Dan jumlah event yang dibuat pada tahun 2024 di Pening sahaja berjumlah 2,059 event perniagaan dalam masa satu tahun. Dalam masa satu tahun. 2024. Ya. Dan event ni adalah berkaitan dengan bisnes lah, sebab dia ada business event kan. Banyak rupanya. So kita pun kadang tak tahu kan. Kita pun tak tahu kadang. Kita tahu Pesta Pulau Pinang je. Tapi sebenarnya kalau ikut banyak banyak yang kita menampak. Nanti saya akan senaraikan. Mungkin salah satu daripada tu Ira dengan Inas biasa dengar kot. Tapi pun. Okay, so macam mana dikira 1.29 tu adalah melalui perbelanjaan peserta. Macam kalau orang datang kan, hotel, makanan, pengangkutan, itu dikira dalam kiraan EEI tadi tu, EEI, iaitu anggaran impact ekonomi. Dan perbelanjaan penganjur, sewa tempat event tu, lepas tu tenaga kerja, marketing yang dikeluarkan untuk event tu, dan juga peningkatan peluang pekerjaan. Sebab bila ada event kadang kat situlah orang buat part time. So pengiraan tu termasuk dekat dalam pengiraan EE1 tadi tu, anggaran impact ekonomi. Okey, ni antara acara dia yang ni baru, ni sikit je lah saya listkan. Antaranya adalah program Himpunan Keusahawanan Perda yang dilakukan, yang dibuat pada 28 November. Yang ni menghimpunkan 300 usahawan Bumiputra. So kalau ikut sebenarnya banyak event yang kerajaan buat kan. So kita sebagai usahawan sepatutnya mengambil peluang. Mengambil peluang untuk kita expose kita punya bisnes, apa produk yang kita jual. Dan event yang lain macam Penang Signature Gold, Gems and Jewellery ni lebih kepada dia mempamerkan inovasi barang-barang kemas lah. Yang festival Karang Craft tu melibatkan produk-produk craft tangan Malaysia. Yang Pesta Pulau Pinang, event yang memang tahunan lah, memang sentiasa ada, biasanya hujung tahun kan. Dan sambutan Hari Penjaja dan komuniti. Yang lain tu adalah pertandingan keusahawanan belia 2024. Tapi sebenarnya banyak lagi. Ini saya listkan yang saya dapat lah daripada Syarian. Okey, macam contoh pertandingan keusahawanan belia tu dianjurkan untuk memberi semangat kepada golongan muda untuk menjadi usahawan. Ni antara yang belia kan. So kita tahulah, kita nampak dan saya yakin dan percaya bukan setakat Pulau Pinang saja yang banyak anjurkan event bisnes ni. Rasanya banyak lagi kita kata negeri lain pun terlibat. Maksudnya negeri lain pun ada menjalankan event khas untuk negeri masing-masing. Tapi yang diwawarkan ni adalah yang di Penang terutamanya. So sebenarnya usahawan kat luar sana perlu mengambil peluang yang ada dan cari event yang berkaitan dengan bisnes untuk masuk ke event tu dan untuk kenalkan brand dan produk kita lah. Okay. Okay, yang seterusnya. Okay. Berita yang seterusnya adalah mengenai matrik. Okay. Matrik, news yang sebelum ni kita ada sebutkan pasal matrik kan. Yang baru-baru ni baru saja bulan, berapa hari bulan? Dalam 13 hari bulan Mac, tak silap saya. Dia melancarkan Madani Digital Trade, iaitu perdagangan digital madani. Yang mana dia memfokuskan untuk memberi peluang kepada pengeksport Malaysia. So mana-mana usahawan yang rasa produk mereka tu dia dah ada niat untuk ekspor ke luar negara. So inilah masanya untuk gunakan inisiatif yang Matrik
buat ni sebagai satu tempat untuk dia dapatkan info lah. Okay. Yang dilancarkan ni adalah satu platform. Madani Digital Trade ni adalah satu platform lah. Yang mana dekat situ PKMS ataupun usahawan dekat luar sana boleh dapatkan info. Info mengenai macam mana cara nak ekspor, macam kalau nak pergi ke contoh nak ekspor barang kita ke Korea. Apa Garis panduan. garis panduan. Apa kita kata apa? Syarat yang Korea contohlah negara tu kenakan. So info-info tu yang dia boleh dapatkan dekat platform MDT tu, Madani Digital Trade. Jadi yang ni sokongan ataupun kita panggil bimbingan daripada kerajaan lah. Ya, betul. Macam contoh mungkin sebelum ni dia lebih kepada kalau kita nak pergi tu cara manual. Kalau kita nak tahu tu kita kena Buat call. sendiri. Bukanlah buat sendiri. Maksudnya dia melalui proses yang sangat banyak. Mungkin kalau kita nak pasarkan ataupun kita nak ekspor ke luar negara tu, kita macam tak tahu macam mana cara step dia. So at least bila ada satu inisiatif yang dijalankan oleh Matrix ni, kita nampak yang itu ada satu peluang besar sebenarnya untuk usahawan untuk mula fikirkan. Okey, dah ada satu kita kata alat ataupun tools yang kerajaan sediakan, sepatutnya perlu gunakanlah kat situ. Sebab kalau kita pergi ke MDT, Digital Madani Trade tu, Madani Digital Trade ni, dekat situ banyak info yang kita boleh dapat. Even sebenarnya kita sebagai kalau orang luar sekalipun macam mungkinlah daripada negara lain dia tahu yang Malaysia ni ada produk halal. Dan dia perlu nak cari kita kata dia mencari supplier untuk produk-produk halal. So dia perlu dapatkan ke Malaysia. So info-info yang tu dia boleh dapatkan dekat MDT ni. So kalau macam bisnes yang memang bercadang ataupun dah plan ataupun dah buat lah untuk pasarkan ke luar negara, semua info tu akan ada. Semua akan ada dalam ni lah. Tapi dia kena ni. berdaftar lah dekat platform ni. Okey. Ni pelancaran yang dilancarkan oleh Tengku Zamprul untuk perasmian Madani Digital Trade. Ni baru saja 31 bulan tak silap saya ke 16 tak. 13 tak silap. Okey. So dia sebenarnya adalah satu inisiatif kerjasama antara Matrix dengan satu company perunding transformasi digital, iaitu Nazof Tech Sdn Bhd. So Nazof Tech ni lah yang buat platform digital tu supaya PMKS kat luar sana boleh akses kepada pasaran global dan boleh tahu info-info yang berkaitan bagaimana cara nak ekspor dan sebagainya. So ini juga adalah satu inisiatif untuk menyokong New Industrial Master Plan 2023. Dia 2030 sebenarnya. Dan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN. Okay. So anda sebenarnya boleh layari madanitrade.com. Okay, boleh unlock tu dan login. Dekat situ semua info mengenai kalau kita macam contoh kita nak cari mungkin nak cari produk yang berkaitan produk-produk halal ke apa, so ada list dekat situ. Dia macam kalau kita berdaftar, yang saya nampak dan saya lihat setakat ni, macam contoh kalau ada satu brand tu dia dah daftar dah, dia dah ada info dekat dalam tu, dan bila kita buka ke web tu kan, ke Madani Trade Digital Trade tu, macam seolah-olah macam kita pergi ke booth. Kalau kita pergi event kan kita pergi event, kita akan masuk booth, satu booth kan. Ni dia macam tu lah. Kita masuk ke booth tu, dekat situ dia akan ada lah gambar macam booth, dan dia ada info lah yang kita boleh dapatkan, apa dia punya sejarah company tu, apa produk, harga produk, semua boleh nampak lah kat situ. Company yang berdaftar tu, setiap tu kita sebagai pengguna kita pilih. Kita boleh pilih. Yang mana satu. So ni idea sangat bernas lah kalau ikut. Kalau ini adalah dia berkait dengan yang first news tadi, mengenai China menguasai pasaran e-commerce global. So ini adalah salah satu inisiatif yang kerajaan dah ambil lah. Okay. So apakah fungsi dia? Tadi saya dah sebut dah sikit, tapi ini tak apa. Yang first adalah pemadanan perniagaan. Pemadanan perniagaan ni lebih kepada dia akan mencari dia akan membantu syarikat Malaysia mencari pembeli ataupun rakan niaga daripada luar negara. Dan sebab dia akan dekat dalam sistem tu akan ada AI dan analitik yang akan mencadangkan pembeli
yang sesuai berdasarkan kategori produk dan juga pasaran. Selain yang contoh yang saya cakap tu lah, kalau dia jual macam contohlah syarikat Malaysia dia nak jual produk halal. So MDT ni akan bantu mencari pembeli pula dekat Timur Tengah. Selain daripada padanan lah, dia akan memadankan lah. Dia akan memberi bukan pemadan apa, dia kalau dalam bahasa Inggeris apa? Pemadanan. Matching ataupun suggestion. Suggestion kepada ni lah, kepada peniaga tu tadi. Dan satu lagi adalah pasaran digital. Dia akan ada ruang e-commerce khas untuk jenama Malaysia dan juga hub perdagangan digital, iaitu portal dan maklumat mengenai perdagangan geran dan juga latihan. So apa-apa saja latihan yang Matrade buat pun akan ada info dekat sini semua. Kalau nampak kat sini dia macam satu mudah, ekosistem lah. Dia macam lebih mudah untuk peniaga kan. Dia tak perlu risau nak cari siapa Tumpuk pasaran satu. dia. Dia dah ada dah yang mana yang bersesuaian. Kalau macam kalau kita terlalu macam sebelum ni, mungkin kita macam tak nampak apa dia. Macam kita ada produk kita nak ekspor tapi kita tak tahu step dia. So at least ni dah adalah satu langkah lah. Dah tahu dah dekat mana nak cari. Ya, betul. Dengan ada website ni, satu tempat je kita login, kita boleh nampak. Kita boleh nampak apa info yang kita perlukan. Kalau ada latihan ataupun apa-apa saja grant yang terlibat, so kita boleh apply melalui portal tu jugalah. Okey, selain daripada tu dia pun ada pembantu Maya Pintar. Yang tadi tu kan nampak ada gambar perempuan tu kan. So boleh tanya soalan, nanti dia akan jawab lah. Macam contoh dia akan jawab macam mana cara nak ekspor. So dia akan bagilah step-step tu. Dan automasi AI ni semua adalah dari segi dokumentasi, custom dan seumpamanya tu senang lah, lebih mudah. Dan dia akan kurangkan kerja-kerja manual untuk proses dokumen ekspor. Sebab info semua dah ada, dah lengkap, tinggal untuk kita ikut sahaja. Okey. So ini antara kenyataan daripada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Tengku Zafrul Aziz. MDT adalah langkah penting untuk memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam ekonomi digital global. CEO Matrade pun kata yakin yang platform ni membantu PMKS Malaysia menembusi pasaran global dengan lebih pantas dan efektif. So sekarang ni sebab benda ni baru saja dilancarkan pada bulan ni. So mungkin lepas ni kita mungkin boleh tengok perkembangan dia dan seterusnya lah. Apa step yang dia akan buat untuk wawarkan perkara ni, sebab ni baru saja dilancarkan bulan ni. Okey, so apa yang kita boleh belajar daripada sini adalah kita nampak yang digitalization ni bukan lagi pilihan. Dia menjadi satu keperluan. So kalau kita masih lagi meniaga cara manual, kita perlu ada satu platform e-commerce ataupun website sekurang-kurangnya supaya orang semua akan kenal kita punya produk. Kadang tu bila kita terlalu lama, macam contoh mungkin bisnes kita dah stabil, tetapi kita masih lagi masih lagi tidak ada satu info untuk customer dapatkan, so susah jugalah. Dan ekspor sekarang ni kita boleh nampak ekspor kini lebih mudah dan cost efektif. Data dan AI meningkatkan daya saing. Sebelum ni kita ada cerita pasal data. So data memang sangat penting. Dan kolaborasi dengan pakar teknologi tu penting juga. Dan untuk siapa cepat, dia akan mendahului. So kalau kita tak ambil peluang ni, mungkin kita akan tertinggal lah. So at least berita ni yang kita wawarkan ni, usahawan di luar sana boleh ambil tahu dan ikuti perkembangan dia seterusnya. Okay, sebelum Nazlin teruskan ke berita seterusnya, okay, saya nak share dulu. Kami sekarang tengah live di Business on Air dalam segmen berita. Dan seperti biasa, terus sokong kami. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen jika anda ada apa-apa soalan dan cadangan di ruangan komen. Okay. So, seterusnya untuk berita yang keempat. Okay, yang ini lebih kepada mungkin pernah dengar lah jenama ni. Okay, Realme lancar plan strategik 3 tahun. Plan strategik 3 tahun ni dilancarkan bermula tahun 2025 di Mobile World Congress 2025 yang diadakan di Barcelona, Sepanyol. Acara ni sebenarnya menghimpunkan pemain industri
yang berkaitan dengan teknologi lah dan pembuatan kita kata AI dan teknologi sambungan terkini. So dia lebih kepada satu event lah, yang mana kalau ikut event yang ini disertai oleh lebih kurang 100,000 orang daripada 205 negara. So sangat ramai lah. So Realme dia lancarkan 3 tahun plan strategik untuk menggandakan pengkalan pengguna global dan wujudkan kehadiran kukuh dalam pasaran pertengahan hingga mewah. Kita tahu Realme ni dia buat produk telefon. Okey, telefon dan macam-macam lagi. So fokus utama dia adalah ada 2 fokus utama dia. Yang pertama adalah gaming innovation, dan yang kedua nanti lepas ni saya akan bagi tahu adalah nanti saya bagi tahu lepas ni. Okey, gaming innovation. Ni lebih dia lebih kepada word perkataan IT ni. So yang pertama adalah high frame rate visual, menyediakan pengalaman visual yang unggul melalui kadar bingkai yang tinggi. Macam contoh telefon tu lebih responsif, lebih lancar. Kalau main game ke apa, dia tak lag lah. Yang ni boleh kata macam spesifikasi lah. Apakah fokus utama dia untuk plan strategik tu. Dan yang kedua adalah seamless connectivity with ultra low latency. Yang ni lebih kepada ini kepada lag tu. Kalau guna peranti tu, sambungan internet tu akan lebih stabil. Dan satu lagi adalah immersive user experience untuk mencipta pengalaman yang memfokuskan kepada kepuasan pelanggan. Macam contoh yang dia bagi ni adalah contoh haptic feedback pada controller PlayStation 5 yang memberikan getaran yang berbeza mengikut situasi dalam permainan. Macam contoh rasa tekanan pada butang ketika menembak. Kita tak biasa main game, so kita mungkin tak tahu, tapi mungkin boleh gambarkan. So bila tembak tu ada rasa kan. So ada main game tak? Ada. Tak boleh. So ini adalah pelan strategik yang lain. Dan yang kedua adalah mengenai user driven development, user oriented development, yang difokus kepada pembangunan yang berorientasikan pengguna bagi mencapai kejayaan yang mapan. Yang ni contoh dia menambah dog mood dalam kereta selepas ramai. Ini contoh saya bagi contoh, selepas ramai pemilik Tesla mencadangkan fungsi ini untuk menjaga haiwan peliharaan. Kita tak ada Tesla, so kita tak pasti. Tapi ini adalah satu kita tahulah yang ini adalah satu teknologi dan inovasi yang dirangka oleh Realme dalam jangka masa 3 tahun ni. Dan yang kedua adalah empowering the youth as a tech driver. Yang ini contoh seperti dia bagi contoh program seperti Apple Developer Academic dan Google Code In untuk memberi peluang kepada remaja dan pelajar universiti untuk mempelajari coding. So ini adalah salah satu strategi pada belia lah. yang ditumpukan kepada belia. Okey, tapi fokus utama dia sebenarnya saya nak tunjuk kita nampak kat sini Realme adalah satu brand besar. Dan kita tahu apa yang sebenarnya kita boleh nampak adalah kita nak bila kita buat satu bisnes tu, kita perlu pandang ke depan. Maknanya perancangan kita tu macam ni, dia buat perancangan untuk 3 tahun. So tak salah untuk kita buat perancangan sehingga ke 3 tahun. Dan pentingnya untuk inovasi yang ni, pertama adalah kepentingan dia, apa yang kita boleh pelajari adalah pentingnya untuk inovasi yang berterusan. Produk yang kita buat tu perlulah relevan dan untuk penggunaan customer kita. Kalau customer kita rasa produk adakah produk kita perlu tanya jugalah, adakah produk kita akan relevan sampai bila-bila. So adakah dah sampai masa untuk kita inovasikan produk lain atau wujudkan satu produk lain yang mengikut pasaran. Kita tengok pesaing juga kan. Betul, kena tengok juga pesaing. Dan macam ni fokus kepada pengalaman pengguna. Untuk buat satu produk tu bukan simply buat produk saja. Kalau kita perlu tahu juga apakah feedback customer kepada produk kita. Adakah produk kita tu perlu diteruskan lagi ataupun kita perlu create satu produk baru yang lebih menepati cita rasa customer kita. Okey. Yang lain adalah pengembangan pasaran yang strategik. Perlu ada target dan untuk segmen pasaran baru. Kalau produk yang kita keluarkan tu adalah untuk produk kita kata
low income level, adakah kita dah sampai satu tahap kita nak fokus kepada middle income level pula? Yang itu yang perlu difikirkan. Siapa target dia semuanya. Dan yang keempat, kita boleh nampak apa yang Realme buat adalah memberdayaan. Ni tak tahu ni. Generasi muda lah, dia memperkasakan golongan muda untuk dalam teknologi untuk memacu inovasi dan perkembangan industri. So biasanya budak muda ni dia lebih kita kata lebih ada idea yang lebih dia memberi sokongan kan. Ya. Yang Satu lebih mungkin yang generasi muda ni dengan teknologi dia lebih cekap lah. Ya, lebih cekap berbanding kalau yang kita kata yang dah berumur lah. Maknanya dia ada idea yang sangat fresh untuk satu-satu kalau dia melontarkan idea lah. So dia ada sangat kita sepatutnya perlu menghargai juga generasi muda ni sebab dia ada idea yang sepatutnya perlu digilap dan perlu dihargai sebenarnya. Bukannya membiarkan mereka. Okey. So yang seterusnya saya akan pergi ke berita yang seterusnya. Okey, berita yang seterusnya ni lebih kepada berita dalam negara iaitu mengenai LHDN. Okey. Ini gambar LHDN. Okey. Dalam berita ni dinyatakan e-ansuran LHDN boleh diakses di portal MyTax. Okey, so LHDN telah memperkenalkan perkhidmatan e-ansuran yang mana inisiatif ini membantu pembayar cukai untuk membuat permohonan ansuran untuk bayaran baki atau tunggakan cukai secara talian dengan kelulusan automatik tanpa memerlukan dokumen sokongan. Sebab kalau yang cara manual dia ada banyak step lah. Dan dia perlu pergi ke pejabat, kena dapatkan approval. So sekarang tak perlu lagi. So dia ada satu LHDN sediakan satu platform e-ansuran ni untuk memudahkan lagi pembayar cukai di luar sana untuk membuat bayaran cukai secara ansuran. Yang key point adalah ansuran lah. Ini adalah rentetan daripada perkhidmatan perkenalan e-invoice. Perkenalan e-invoice dan juga e-perkhidmatan daripada LHDN sendirilah. Okey. So apa kriteria kelayakan untuk kita mohon e-ansuran ni? Jumlah amount permohonan melebihi RM300 dan bilangan ansuran dia adalah antara 2 hingga 6 kali. Macam buy now pay later jugalah, tapi itu dia tak ada interest lah. Ni kita yang kena bayar lah. Dan hanya melibatkan ansuran pendapatan, ansuran cukai pendapatan dan tidak melibatkan ansuran yang sedang berkuasa. Bukan yang sedang ni lah. Maksudnya yang lepas dia dah declare, mungkin dia perlu mungkin sebab ada setengah yang ada setengah macam contoh yang rakyat Malaysia yang dia punya penggajian dia tidak ditolak PCB. Lepas tu bila dia declare dia perlu buat bayaran satu amount contoh. So yang amount tu yang dia perlu buat bayaran langsam. Tapi ada pilihan dekat e-ansuran untuk dia bayar secara ansuran 2 hingga ke 6 kali. Okey. Ini dia boleh terus pergi ke portal MyTax lah untuk MyTax. Portal MyTax LHDN. Okey, so manfaat e-ansuran ni adalah untuk mempermudahkan proses pembayaran cukai kepada bagi pembayar cukai untuk memastikan kepatuhan cukai yang lebih baik dan mengurangkan beban kewangan dengan membenarkan pembayaran secara ansuran. Dengan cara ni daripada pembayaran cukai tak bayar. Kan? Ya, so dia ada at least ada satu platform yang sangat mudah dan cepat lah. Dan sebenarnya inisiatif ini juga untuk menggalakkan penggunaan sistem perkhidmatan LHDN sendiri. So LHDN kiranya memang menggunakan sepenuhnya lah teknologi yang ada, buat cara yang lebih mudah daripada kita perlu datang ke LHDN, bawa dokumen-dokumen yang banyak. So tak bayar cukai tu. So dah tak ada alasan untuk tak bayar cukai ataupun lari daripada pembayar cukai. Sebab kalau proses sebelum e-ansuran ni biasanya pembayar cukai ni dia kena buat surat rayuan dulu, hantar ke LHDN,
Lepas proses tu lah kena kan. tunggu pula LHDN approve. So sangat banyak sangat proses. lah. Mungkin melibatkan, saya pun tak pasti, mungkin 1 ke 2 bulan. Yang mana sebenarnya kalau 1-2 bulan tu dia boleh dijimatkan dengan menggunakan e-ansuran ni. So semua settle dan maksudnya benda tu dia lebih efisien. So kerajaan pun akan cepat untuk dapat pungutan daripada hasil cukai itu sendiri. Okey. Ada kelebihan kepada dua-dua pihak. Ya, kan? betul. Okey, so yang terakhir, ini untuk Business on Air news yang seterusnya untuk minggu ni mengenai LPP sasar lahirkan 5,000 usahawan tahun ini. Okey, LPP iaitu Lembaga Pertubuhan Peladang menyasarkan untuk melahirkan 5,000 usahawan dalam kalangan peladang dan anak peladang. Okey. So sasaran dia adalah untuk melahirkan 5,000 usahawan dan juga setiap usahawan disasarkan untuk memperolehi pendapatan bersih sekurang-kurangnya RM5,000. Okey, so menurut Datuk, kejap saya perlu recall nama dia. Okey, pengerusi dia Datuk Mahfuz Omar, tujuan dia adalah untuk inisiatif ni bertujuan untuk membuka mata golongan peladang, terutamanya untuk usahawan muda yang mana ada peluang dan potensi dalam sektor pertanian. So antara inisiatif yang dijalankan adalah menyediakan latihan dan bimbingan dalam bidang pertanian moden, meningkatkan akses kepada pembiayaan dan pasaran dan juga menggalakkan penggunaan teknologi bagi meningkatkan hasil pertanian. So ini salah satu inisiatif lah yang dilakukan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang. Okey, apa matlamat dia untuk meningkatkan kesedaran terutamanya usahawan muda yang sektor pertanian ada potensi. Okey. Apa bentuk grant ataupun bantuan yang disediakan oleh LPP ni? Antaranya adalah grant Agripreneur yang mana grant berjumlah RM20,000 diberikan setiap peserta yang fokus kepada pengeluaran pertanian, perkhidmatan, pemasaran dan peningkatan kemahiran. Yang kedua pula grant Agropreneur Muda GAM. Jumlah bantuan adalah RM30,000 hingga RM50,000 yang disasarkan kepada usahawan muda dalam sektor tanaman, ternakan, perikanan dan industri asas tani. Tetapi syarat dia perlu menjadi ahli peladang terlebih dahulu untuk memohon bantuan ni. Ni salah satu usaha lah. Kita nampak sebenarnya ada potensi dekat situ. Macam kalau boleh selit sikit, kalau macam LPP ni sepatutnya mungkin dah buat sebenarnya. Kita yang tak tahu daripada peringkat sekolah kan. Perlu beri kesedaran dah lama dah sebenarnya. Supaya nanti bila dia nak sambung belajar, mungkin adalah salah satu pilihan dia adalah dalam bidang pertanian dan peternakan ni lah. Pemilihan bidang pemilihan untuk bidang. Sebab kalau dulu mungkin kalau kita cerita pasal pertanian ni ataupun perdagangan ni, kita tak nampak ada teknologi ke apa. So sekarang ni dah banyak teknologi yang melibatkan apakah teknologi yang digunakan dalam meningkatkan hasil pertanian tu. So sebagai orang muda sepatutnya perlu sahut cabaran ni. Dan sebenarnya hasilnya juga lumayan. Hasilnya lagi lumayan. Okey, so apa yang kita boleh pelajari? Kita boleh nampak ini adalah satu peluang ekonomi. So usahawan kat luar sana boleh nampak ini adalah satu, kita kata satu peluang untuk kita fokuskan. Macam contoh usahawan muda ataupun graduan boleh lihat sebagai pertanian ni adalah satu bidang kerjaya yang menjanjikan pulangan yang lumayan. Dan yang kedua adalah sokongan institusi sendiri. Macam contoh LPP sendiri ada bantuan, ada grant yang disediakan untuk memperkasakan lagi usahawan pertanian. Yang seterusnya adalah habis dah. Okey. So ini antara business on air news yang kita yang kita kupas hari ni, iaitu ada 6 iaitu China terus menguasai pasaran e-commerce global, Business Event Penang yang menjana 1.29 bilion pada 2024, Matrade yang melancarkan Madani Digital Trade, Realme melancarkan plan strategik 3 tahun dan e-ansuran LHDN, dan mengenai LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang yang menyasarkan melahirkan 5,000 usahawan tahun ini. So ini antara Business on Air untuk minggu ini. Okay. Terima kasih Naznin. Kongsikan berita-berita yang sebenarnya berita minggu ni kita nampak banyak peluang kan. Banyak peluang yang bisnes bagi usahawan yang yang usaha ada boleh bisnes ambil. Bakal ada bisnes pun
boleh ambil peluang berdasarkan apa yang ada lah. Okay, so setakat tu saja untuk Ya, segmen untuk berita segmen hari ini. News hari ni. Okay, kita Okey. boleh sebut sama-sama. Jadi jom. Sebelum tu jangan tu lupa, lupa lah, Ira. jangan lupa untuk subscribe, share dan komen. Kalau ada apa-apa cadangan ataupun ada apa-apa Berita soalan, terbaru ke, ada apa-apa berita terbaru yang nak share dengan kami, jangan lupa untuk komen dekat ruangan komen. Betul tu. Okay, Ira. so sehingga berjumpa lagi. Pada Okay, episod yang akan datang. Okey, jom. okay, kami off air Kami dulu. off air dulu. Okay, Bye-bye. bye.